On the count of 3, 2, 1. There we go. Let's give a huge round of applause. Sila berikan tepukan yang gemuruh. Live over Kijang Shell. Zontes 703F Super Adventure Bike. Let's give a round of applause one more time. Berikan tepukan yang gemuruh. Okay guys, so sekarang ni aku berada di Zontes. So dekat Zontes ni dilancarkan 3 model yang terbaru Jom kita tengok apa model yang ada. Okay, so dekat sini ada 3 model lah yang dilancarkan, iaitu ada model 368D, ada 703F dan juga yang ni ada 368E. So ada 3 model, 2 model skuter maxi dan 1 motor adventure. So yang ini adalah Zontes 368D, bersesaran 368cc, single cylinder dengan power yang dihasilkan lebih kurang 38.7 PS, dan torque dia 40 Nm of torque. So ini 3 silinder lah. So kalau ikutkan model ni 368cc dengan body yang kecil macam ni, memang nice lah guys. Ini adalah bahagian lampu hadapan dia, memang nampak garang. Lepas tu macam ada sirip kat sini. Lepas tu ini windshield dia. Ini meter dia lah. Yes, ini paparan meter dia, memang nampak canggih guys. EFT monitor. Dan kalau tengok kat sini ada bermacam-macam lah. Ini starter dia, ini tempat buka seat, tempat buka minyak, ini nak on dia, ini ada lampu, ada button eco. Yang kat sini ada high beam, low beam, ada hazard light, horn, signal. Ini untuk button windshield Windshield ini boleh adjust sebab dia tekan untuk naik dan turun. Tekan satu button, dia naik. Tekan lagi, dia turun. Daripada bahagian tepi memang cantik lah. Kita tengok seat dia pula. Seat dia kita buka, bahagian bawah seat dia memang besar, cantik. Boleh muat satu helmet lah. Aku rasa kat sini helmet open face dia rasanya. Sebab body dia sangat kecil lah untuk 368cc. So bahagian lampu belakang dia, dan dia ada dashcam dashcam depan dan belakang. Pada bahagian depan dia, ini dia punya dashcam lah. Size rim dia adalah 120 70 15 pada bahagian depan, dan belakang dia adalah 140 70 14. So dia datang dengan 3 color. Ada color grey, matte black dan matte silver. Alright, harga guys untuk yang model ni 368D ni dijangka bawah 25,000. Dia tak keluarkan harga yang fix lagi, tapi bawah 25,000 kau dapat motosikal 368cc. Memang mantap guys. Okay, so ini yang model adventure ni lah rupa dia. Tengok ada crash bar kat sini. Ini lampu depan dia, dia ada DRL menyala kat sini semua. Lepas tu ni lampu hadapan dia, ada 2 atas dan bawah, dan kat sini ada dashcam. Fork dia pakai Mazoshi Ahmad Mazuki punya fork. Kaliper dia pakai J1. So motor 3 silinder. Okay, ini daripada bahagian tepi. Bahagian tepi dia memang cantik lah. Nampak radical gila dengan dia punya exhaust ni boleh tercongek kat sini. Sebab ni motor adventure. Motor adventure selalunya memang exhaust dia dekat atas lah. So ini dekat bahagian meter dan juga switch dia. Sayangnya bateri dah habis, tak boleh nak buka. So tengok bermacam-macam ada kat sini. Ada switch dia apa semua. Fork pun boleh adjust, dan handle dia ada handle grip. Lepas tu ada seat heater semua dekat sini. Lepas tu windshield pun dia boleh adjust, tapi tak boleh nak tunjuk kat sini. Dan ini adalah lampu belakang dia. Lampu belakang dia yang ni, ini lampu belakang dia, dan ini tak silap lampu brake lah. Dan yang ini ada dashcam belakang. Dashcam dia depan dan belakang. So exhaust tip dia tengok ada 3 Untuk harga motor ni dijangka bawah 40,000. Bawah 40,000 dapat 3 silinder. Lepas tu dengan power yang dekat 100 HP, memang mantap lah motor ni. So ini adalah model 368E. Sama enjin dengan 368D tadi. Cuma yang ni kalau tengok dia punya body dia lebih besar dan dia nampak lebih premium lah. Tengok daripada tepi
Dia punya rupa dia memang bagak gila. Dan kita tengok pada bahagian meter dan juga Swiss handle dia ni memang banyak. Ini tempat buka minyak, tempat buka seat. Ni button on dia. Ada heater grip, ada lampu punya Swiss, ada eco mode punya Swiss, bermacam-macam. Ada tempat set mode, ada button windshield juga, boleh naik turun. Tapi bateri yang ni dah habis, tak boleh nak tunjuk. So ini tempat minyak dia. Dan kat sini ada kompartmen lah, bahagian kanan dan kiri ni. Ada kompartmen. Dan ini bahagian bawah seat dia agak luas. Yang ni boleh letak helmet, pupis lepas aku rasa. Dan yang depan ni rasanya boleh muat open face. Memang besar. Ini bahagian lampu belakang dia. Memang cantik. Dan ada dashcam juga pada bahagian belakang. Yang ini exhaust tip dia memang cantik. So untuk bahagian rim depan, dia menggunakan 120, 70, 15. Dan belakang dia 140, 70, 14. So harga dia ni, untuk motor ni dijangka bawah 27,000 bawah 27,000 kau dapat motor yang bersesaran 368cc ni. Memang nice guys.